Kalau korang tengah mencari cruise yang Muslim friendly dan sesuai untuk family, ini cruise yang korang wajib consider. Yelah kan, kita sebagai Muslim ni nak naik cruise mesti banyak benda yang kita fikir. Makanan halal ke? Ada kasino ke? Sesuai ke nak bawa anak-anak ataupun mak ayah yang dah berumur? Kalau ini antara persoalan korang, Adora Mediterranean Cruise ni mungkin pilihan yang tepat. First, mestinya makanan atas Adora Cruise ni halal. 5 kali sehari boleh makan, unlimited. Dua-dua restoran buffet dan dining yang dah include dalam price kita juga halal. So, tak perlu nak was-was lagi. Second, Farah boleh confirm cruise ni memang tak ada kasino. Jadi suasana dalam cruise ni memang lebih family friendly. Tak ada aktiviti yang tak best untuk kita tunjulkan ke anak-anak. Jadi kita nak bawa parents kita yang dah berumur pun lebih selesa lah. Tak adalah diorang banyak tanya kan. Yang paling best cruise ni berlepas dari Port Klam je. Jadi tak perlu nak pergi sampai ke Singapore semata-mata nak naik cruise. Jadi kalau kita berimpian nak bawa mak ayah kita, bawa anak-anak kita, jadi taklah leceh sangat nak angkut ramai-ramai pergi jauh semata-mata nak naik cruise. Oh, by the way, cruise ni juga boleh korang naik tanpa pasport. Tapi kalau nak lebih rare, ambil itinerary yang guna pasport dan pergi ke luar negara macam Phuket ataupun Guangzhou. Bila lagi nak berasa bercuti ke luar negara naik kapal kan, selalu kita naik kapal terbang. So, apa lagi? Jom naik cruise!